Tiket flight ke Sabah ni sampai RM3,000. Dah lah pergi tak sampai 24 jam. Kau tengok Mamat ni cakap apa. Menangis bro. Berapa harga tiket flight bila beli last minute? 3,000 nak pergi Sabah. Esok balik tak sampai 24 jam. Jadi kami naik flight daripada lapangan terbang Sultan Abdul Aziz. Kami menaiki Batik Air. Memang ada urgent meeting untuk kita berjumpa dengan orang di Sabah. Jadi nak buat macam mana? Menangis weh beli tiket flight bila last minute nak ke Sabah. Kalau korang nampak imago ni, maknanya korang dah sampai Sabah lah. Tapi bukan tu yang aku nak cerita. Aku nak cerita adalah pot kalau korang nak makan ikan bakar yang fresh dekat mana. Ini dia aku nak tunjuk korang kedai dia. Ini barulah orang kata makan ikan bakar fresh macam ni. Dia tak ada nak marinate ke apa ke. Dia bakar biasa macam tu. Tapi yang padu dia adalah dia punya sos dia ni ha. Korang campur macam ni ni orang yang tinggal dekat Sabah ajar kita orang macam mana nak buat. Sate pun ada weh, rasa macam duduk kat Batu Pahat pula. Lepas tu letak cili macam ni, korang perah limau dia. Aku tak tahu nak cakap, tapi bukan budu tau, tapi serius cakap kuah dia ataupun sos dia memang sedap. Makan ikan bakar kosong macam ni rupanya isi ikan dia memang manis betul, memang sedap, segar, fresh. Makan ni je dengan nasi pun dah sedap, memang kenyang betul. Kenapa orang Sabah tak pernah bagi tahu? Sebenarnya makan macam ni barulah orang kata makan seafood dekat Sabah. Aku tak tahu nak cakap kedainya kat mana. Korang nampak bangunan ni? Berdepan dia ni nama dia Ocean King. Lepas tu aku ada makan mie ni dengan sup ni tau. Ini apa benda orang Sabah? Tapi aku nak cakap sedap gila. Cuba komen dekat bawah.